Hai, Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya Natalia dan anda berada dalam rancangan Top 10 at 10. Jadi macam biasalah kan, saya akan kongsikan dengan anda kisah menarik pada minggu ini. Tanpa kita membuang masa lagi, jom kita lihat carta minggu ini. Nombor 10. Selepas warganet berteka-teki tentang kandungan Niloufar, sekarang ni Mira Filzah pula yang menjadi mangsa. Ada yang berteka-teki, Mira Filzah ni mengandung ke tidak? Menurut kata Mira Filzah, dia dan juga suami Emir tidak membuat perancangan apa-apa lagi. Itu menurut katanya. Jadi kepada warganet di luar sana, janganlah cepat sangat membuat spekulasi. Nombor 9. Korang setuju tak bila I kata susah sangat nak lupakan orang yang kita sayang? Menurut Amelia Azizan, penyanyi terkenal, berkata bahawa susah untuk menerima bahawa ayahnya telah pergi meninggalkannya 4 bulan lalu. Dan hampir setiap hari dia menangis mengingati arwah bapanya. Nombor 8. Vokalis kumpulan Skrin iaitu Jimmy telah pun meninggal dunia pada jam 2.30 pagi dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Syam Jibam menerusi Facebooknya. Dilaporkan Jimmy telah mengidap masalah kesihatan sejak Oktober 2020. Nombor 7. Kali ketiga bergelar Raja Sehari, Siti Nurhaliza Tarudin dan juga suaminya Aizal telah melangsungkan perkahwinan di Ceras dan momen bahagia ini dikongsikan menerusi Instagramnya. Nombor 6. Kebelakangan New Oz, banyak sangat stesen TV yang meletakkan syarat-syarat yang tidak masuk akal seperti memiliki 1 juta followers. Namun, Awesome TV menolak prinsip tersebut, tidak membenarkan populariti mengatasi kualiti. Nombor 5. You all, sis ada cerita panas untuk you all dekat luar sana? Okey, jadi dengar cerita pelakon drama digital kontroversi iaitu Danish Iskandar membuat permohonan maaf di sidang media. Bersaksikan peguamnya, menurutnya dia tidak menyokong golongan LGBT. Nombor 4. Tiada angin, tiada ribut. Penyampai radio Suria FM iaitu Fiz Ali telah mengumumkan bahawa dia telah bercerai dengan bekas isteri Shakila Khoury menerusi Instagramnya. Nombor 3. Mesti korang dah tahu kan cerita tentang Datuk Nora Arifin. Jadi kepada korang yang belum tahu, ni that sis nak ringkaskan. Okey, cerita dia macam ni. Menurut Datuk Nora Arifin bahawa inai di jarinya masih merah you all. Tapi ada pula dakwaan yang mengatakan bahawa dia telah lama berkahwin. Dakwa seorang warganet, Nora telah menyembunyikan tarikh perkahwinan sebenarnya dan paling mengejutkan, ada pula yang mengatakan bahawa dia meminta suaminya untuk menceraikan isteri pertama. Nombor 2. Okay guys, ekoran kontroversi tentang drama bersiri Stay Away From Me yang mengisarkan LGBT, Danish Iskandar ingin mengambil tindakan undang-undang. Menurut postingnya di akaun Twitter, dia tidak diberitahu tentang babak panas yang perlu dilakonkan. Justeru itu, ibu bapanya telah mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak produksi yang telah menerbitkan siri itu dan rasa tidak bertanggungjawab. Nombor 1. Baru sahaja tampil bersama Siti Nurdiana dalam lagu berentak EDM, melonjakkan lagi nama rapper wanita remaja ini iaitu Bunga Ismi dan telah mengumpul tontonan video sebanyak 400,000 you all. Tepuk tangan sikit. Namun di sebalik pujian yang ditaburkan, ada pula komen keras yang mempersoalkan kostum yang dipakai oleh Bunga. Ada yang mengatakan bahawa tanjak yang dipakai adalah untuk lelaki
bukan perempuan, cik oi. Buat research ke tak tu? Takkan tak tahu nak bezakan tanjak lelaki dan perempuan. Kata netizen memanaskan keadaan. Okeylah you all, sampai setakat ini sahaja sis membebel-bebel. Okey, jadi kalau korang nak tahu apakah dia carta minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk share video ini dan tinggalkan komen anda di bawah. Jadi sampai setakat ini sahaja. See you guys soon. Bye.